Nak buat macam ni boleh. You nak pakai tak nenas punya yang picit-picit tu pun boleh. Tapi saya lagi suka macam ni lah. Ini sangat glowing Ini sangat famous dekat Indonesia. Siapa yang jual ni, oh memang ramai orang beli. Glowing macam ni, kita memang kena pakai kuning telur yang sangat banyak lah kak ya. Kalau you nak yang apa nama dia, biasa-biasa je kan. Yang tak gulung tu tak perlu, yang topping atas tu, yang telur kuning tu, itu okey dah lah. Kalau you buat macam ni, you kena gandakan, okey kak? Dah ya? Dah tangkap gambar kan? Berus ni insya-Allah boleh guna untuk kita sapu, apa nama dia, sapu dekat kita punya tak nenas. Jangan cakap, Rina tu bukan berus watercolor ke? Ya kak. Memang berus watercolor pun kak. Okay? If you pakai berus biasa, dia tak akan jadi macam tu ya. Tak akan jadi glowing macam tu Ini berus saya ya. Gitu. Ini berus saya. Okay, 7 gram ya kak. Adunan ni 7 gram. Adunan ni 7 gram. Lepas tu akak bulatkan dia dulu. Akak bulatkan dia dulu macam ni. Lepas tu akak lepehkan dia. Lepas tu akak ambil inti akak yang 3 gram. Ini 7 gram ya. Ini 7 gram. Ini inti akak. Inti akak 3 gram. Akak letak tengah. Macam ni. Ni akak ni. Okay, ni you gulung-gulung bulat-bulat macam ni. Okay.